habis graduate je terus apply credit card. Boleh affect you punya keuntungan ataupun kewangan dalam tahun-tahun yang akan datang. Kalau dia tak ada hutang, dia ingatkan dia tu bagus di kacamata bank. Sebenarnya salah. Bank lebih suka kepada orang-orang yang dia ada hutang, banyak atau sikit jumlah dia. Contohnya dia ada credit card 2 biji. Dia ada hutang ASB financing sebab dia ambil dulu untuk investment RM50,000 satu. Dan dia bayar balik on time. Sebab dalam secret, so dia akan ada banyak kolom. Tapi satu kolom yang penting adalah pembayaran balik. You punya schedule tu. Dia tunjuklah untuk 12 bulan yang ke belakang ini. Kat situ dia akan tulis nombor untuk setiap contohnya 00000. Maknanya you pembayaran hutang yang balik, tidak ada lambat bayar langsung. Let's say lah, ada 2 orang. Satu yang ada hutang dan dia pembayaran balik adalah cantik. Dan satu lagi tidak ada hutang langsung dan dia bangga dengan dia tidak ada hutang tu. Dia pergi apply untuk dapatkan pinjaman. Tak kisah pinjaman apa, pinjaman rumah ke, pinjaman kereta ke, banks tetap akan suka orang yang nombor satu tadi. Dia ada hutang sedikit sebanyak, tetapi dia punya pembayaran balik tu cantik. Itu yang terbaik. So untuk anak-anak muda, terutama sekali yang fresh grad, you kena faham, hutang kereta ni typically korang akan ambil 9 tahun lah. So 9 tahun adalah masa yang lama. And we know that the way that hutang works adalah lagi lama you berhutang, lagi banyaklah bunga ataupun profit charges yang akan dikenakan kepada you. So you want to pay as little as possible kepada bank sebab bank dah kaya dah. Jadi you want to minimize dia punya kadar pinjaman. And one of the ways that you boleh buat adalah dengan mengconvincekan the bank that you are pembayar hutang yang baik, and the only way you boleh buat benda tu adalah dengan adanya hutang dan you bayar hutang tu dengan baik. Okay, so now you ada option. You boleh ambil ASB financing macam saya cakap tadi ataupun credit card. Dua-dua adalah legit. Dua-dua boleh pakai. ASB financing bagus dari segi bila you ambil ASB financing sepatutnya memang ada keuntungan. Cuma isu dengan ASB financing adalah duit tu tetap keluar. You dah lah nak pinjam untuk beli kereta. Now you kena pinjam untuk buat ASB financing. Walaupun memang ada profit in the future, tapi future aku sekarang ni ada masalah dari segi cash flow. Aku tak ada cash flow. So kalau you tak ada cash flow, you tak ada cash flow extra untuk buat ASB financing, yang ini letak tepi. You pergi ambil apa? Credit card. Credit card bagusnya adalah dari segi you ada je. The fact that you ada kad kredit tu, dah ada credit score. You tak payah pakai pun. You akan ada hutang dengan bank tu. Bila masa you swipe credit card tu, you punya hutang tu akan direkodkan dalam secret dan dia akan tunjuk 00000. As long as statement bila datang sampai ke rumah you bayar semua. And again ini boleh digunakan untuk bukan saja beli kereta, tapi untuk beli rumah-rumah tu lagi penting. Sebab rumah hutang sampai 35 tahun. Kalau you boleh save 0.1% pun untuk rumah 300,000, you be saving definitely beribu-ribu ringgit lah for the next 35 years.